Member sempat lagi main game. Sama tak guna member. Aduh abang ni, laju pula sampai bang. Kata jangan lambat, aku pun cepat ni. Sama jap bang, abang main game jap. So hari ni kita nak pergi ke Subang. Subang Perdana. Oh, pergi Subang? Subang Perdana. Bodoh tak cakap pergi Subang. Asal? Hantar adik kau? Tak adalah, tempat adik aku lah. Yalah tak. Cakap kau gila kau pergi cakap Subang. pergi Subang Aku cakap nak pergi KL je. Aku mana tu, aku rasa KL tu semua Subang, Bangit semua KL aku rasa. KL, Subang, ceras-ceras. Cakap aduh. Aku rasa KL tu kan, Subang ke apa semua tu aku rasa KL. Tapi Selangor je KL. Selangor je KL cakap. Nampak betul aku. Ya, nampaknya dia dah sudah berbunyi. So hari ni kita nak pergi Subang, kita nak hantar barang kat belakang ni ha. Kau rekod Gua tak, aku dah mencarut siap. Astagfirullahaladzim. Kau mendedahkan benda yang aku nyebut. Seperti yang kita rasa kan, kawan kita seorang ni dia single. So kalau siapa-siapa ada tak boleh rojo-rojo, okey? Dia sebab kawan tau, bahasa kasar. Tak kena ingat kan, kalau siapa nampak ni orang Melaka. Dia orang Melaka macam tu cakap. Jangan salah faham lah kalau viewer pernah nampak daripada mana luar negara, luar Melaka tu. So hari ni kita ada hantar barang ni, ada customer nak beli barang. So kita nak hantar ke Subang. So marilah kita pergi rekod perjalanan kita ke sana dengan abang handsome yang ni. Abang handsome ni dia single dan dia kaya. Siapa nak boleh roger-roger? Kau ni nak promote jujur, jangan beritahu aku single. Single aku tu ibarat macam tergantung tau. Single banyak makna. Dia single ada makna, okey? Dia bukan not available ke not available, tapi dia single berstatus aku single anak satu lah. Single anak satu. Tapi dia masih muda lagi. Belum nampak tua. Masih lagi umur 20-an lagi, okey? Saya je yang dah lepas umur 20-an. Aku tahu depan dia dah serius dah. Alah, tahun depan lambat lagi. Dapat duduk tepi. Dapat tepi. Dapat duduk tepi bestnya. Dapat duduk tepi. Dapat duduk tepi siap. Kau tak biasa aku kena bawa kereta je. Ada driver ini. Terima kasih ya Allah. Kau memberikan aku driver yang sangat mulia dan yang tidak buta membawa kereta. Sebenarnya last choice tau. Kalau aku dah hal, tak pi lah. Nasib baik. Nasib baik tak ada. Dia nasib baik. Nasib dia memang baik sangat. Itulah aku dah risau dah kalau yang buyer ni dia tak settlekan bayar sana. Oh, habis keruan. Kalau buyer ni tak settle kan, kalau kata dia bayar minggu depan lah, nyanyi juga aku nak pergi lah sebab minggu depan member ni tak ada. Minggu ni dia member anak minggu depan. Okey. Kejap lagi kita sambung ni perjalanan kita atas highway. Sekarang ni kita baru nak gerak ni, kita baru nak gerak daripada rumah ni. So anggaran kita mungkin akan sampai pukul 12 macam tu, tapi mungkin kita tak terus sana dulu. Kita tengoklah pergi mana-mana dulu. Okey. Kita jumpa sekejap lagi. Yo. On. Atas jalan, wow, meledak. Sekarang kita atas highway. Dan sekarang kita 9. Siap bodoh lah. Mata pun dah ngantuk. Dia macam jadi nasihat saya kepada orang luar di sana, bawalah kelindan yang bermanfaat, boleh membawa kereta. Kau macam ni, aduh. Tukar-tukar. Dan kita nak sampai. Nak buang yang besar pun kena tahan juga. Ya betul. Betul anak-anak. Abang kat sebelah ni daripada Melaka tadi dia simpan tai dia. Dah sampai dekat atas highway dekat Negeri Sembilan lah. Aku nak berhenti pun kata tahan sampai Seremban. Oh tak. Betul. Aku yang suruh dia tahan kejap. Sebab babe berhenti dekat Seremban sebab dia hari-hari. Kalau dia berak, lepas dia berak boleh makan. Kan, nyaman-nyaman sikit ke. Kalau pergi hari-hari yang tak berapa nak ada tadi tu, nak berak pun tai termasuk lah, sunyi lah. Lambat dia. Tengok suasana tu. Dah nak start busy dah atas highway.
busuk kan kau tu. Sebab busuk dia. Anjing ah. Sekejap. Abang aku tahan. Lagu lama. Member dah sedap berak. Dia dah sedap berak. Dia dah lupa lah aku kat belakang dia ni. Nono je jalan tu. Dah rasa tak guna. Nampak dia belakang. Hei abang, dah sedap berak. Jalan macam tak pandang kita kat belakang. Saya kena awak ke? Kita yang tadi yang Alah, hai. Tak nak, saya tak nak. Bang, saya ada nak jual tisu ni bang. Nak beli tak bang? Bang, saya nak jual tisu ni bang. Nak jual tisu ni banyak lagi bang. Aduh bang. Awak nak air ke? Awak nak air ke? Tak apa bang, saya nak jual tisu je bang. Awak Abang beli tisu je bang. Dah cakap, cari kedai kunci dalam ni. Tak, kunci ada murah-murah sikit. Nasib baiklah dekat area situ sebenar Kelantan ada Eco. Nasib baik. Nasib baik dalam pergi Eco je. Kita dah dapat makanan. Abang tu lepas berak, dia dah suka sebab dia dapat makanan. Nani? Wan. Dua kali. Entah lah. Ani What? Ani? Okay, tak takut. Melayu. Malay. Wifi. Tunjuk dulu. Sorry lah, kita bukan macam perempuan nak tunjuk sangat. Tunjuk macam ni cukup dah. Dah. Tak ada lebih. Dah. Kedua tu masuk dia dah. Sampai. Ini dah orang kata orang kampung masuk bandar jadi jakon. Nampak? Ada LRT. Jalan kereta api. Ada kereta. Oh, ada kereta. Oh, gila ada kereta siap. Oh, ada yang elektrik. Aku tahu lah sekaki review tu orang Melaka. Tak payah kau ikut cakap dia siap. Ini kita order. Oh, kereta api tengah lalu. Order prawn and jeep. Ya, ada udang lah. Memang lah, dasar kau order prawn, udang lah dia. Bapak bodoh betul lah. Sos memang jahat. Sos abang dia jahat. Sos memang jahat lah. Kau nak jahatkan sos pula. Suka macam ni ya.
Jangan risau. Kalau ada orang boleh nak. Tak payah nak hantar je. Ni aku cakap ni, nanti kau pandai-pandai lah sini nak pasang. Ini aku tak kerti, ni cooler. Sekarang ni aku pakai cooler stock je. Oh ni anjay. Ya. Kau saya. Saya nak buat pula. Kau ni pakai pilipai. Kau tak ada payah agak. Dah hujung-hujung ni. Dah jadi rasa macam mana kau rasa tadi? So hari ni kita punya So misi kita hantar PC kat customer dah settle. So kita boleh pulang ke sarang kita. So ada apa-apa nak beri sepatah dua kata pada Abang Safwan? Saya single. Okay. Teruskan mencari. Okay. So nanti kita jumpa kemudian. Bye bye. Nasib baik aku tak tergolik macam tadi.